Okey, pakcik diminta ulas isu yang inilah. Benda ni ringkas je, simple je. Okey, pertama, kita semua kena sokong kedaulatan undang-undang. Kalau kita tak suka pada undang-undang tu, kita kena kempen sebab apa kita tak suka untuk dapatkan sokongan untuk dipinda di tempat yang sepatutnya. Okey, tapi sementara tak dapat nak pinda tu, kedaulatan undang-undang tu perlu ditegakkan. Dalam kes parking haram ni, baguslah tegakkan undang-undang. Tapi kau kena ingat, parking haram tak rosakkan perpaduan kita, tak rosakkan gua-gua kita dan tak bunuh bomba. Jadi sepenuh bulan mereka ni kita kena tanam pada anak-anak kita perlu merdeka daripada agama Dalit. Agama Dalit ni adalah musuh negara kita. Itu selingan. Dan itu yang pertama. Ringkas kan? Kita memang semua sokong kedaulatan undang-undang. Kedua, selagi budak yang acah-acah Samsing tu tak didakwa, tak disahkan bersalah oleh mahkamah, pakcik anggap lakonan. Simple. Ini semua opera Cina punya. Dia bukan Cina je, Melayu pun wayang, India pun wayang, politik ni memang wayang. Kalau tak ada keputusan mahkamah lah. Kalau ada keputusan mahkamah, ianya adalah benar lah. Pasal mahkamah nak putuskan tu macam-macam bukti. Dia bukan persepsi kat Facebook je. Simple kan? Dan siapa cakap pakcik tak boleh cakap KL? Ni boleh je ni.